Assalamualaikum. Guys, lama tak buat video. So hari ni saya nak review satu unit yang baru sampai ni. Yang ini adalah Toyota Noah Exec tahun 2022. Color ni color rare. Jom kita check out apa yang menarik kat kereta ni. Tuan-tuan minta tolong subscribe, like, share dan komen video saya. Jom kita tengok apa yang best dekat kereta yang belakang ni. Ciao. Guys, dekat depan ni adalah satu unit Toyota Noah. Noah Exec tahun 2022. Yang ini adalah model terbaru daripada Toyota lah. Keluaran pada tahun 2022 untuk Toyota Noah. Dia panggil Toyota Noah Exec. So macam ni lah rupa depan dia. Yang best yang ini, color merah ni color rare. Jarang kita jumpa dekat atas jalan. Kalau model ni untuk color merah. Biasa kalau recon car, dia akan keluar, dia akan dapat color hitam, color putih. Itu normal color. Ataupun dua color ni lah yang selalu dealer recon akan bawa masuk. Tapi kami ada color merah dan ada satu unit lagi yang akan sampai color silver. Yang dua unit ni masih lagi available tuan-tuan. So kalau berminat boleh cepat-cepat grab. So yang depan ni, kereta ni dia datang dahsyat dengan jajan. Jajan dia tu Modelista body kit full. Nampak lebih kemas dia, tambah dengan chrome dia kan. So lagi cantik. Modelista body kit full. Lepas tu dia datang sekali dengan ni. Dia ada lagi additional DRL ni. Ni ori Toyota punya So dia ada kiri kanan dekat situ. Lampu 3i LED, ada running light. Lepas tu fog lamp dekat bawah ada dua. So rupa depan dia kalau Noah ni berbanding dengan Voxy Exec, rupa depan Noah ni lebih eksklusif, lebih nampak garang lah orang cakap. So color dia memang satu benda yang rare juga sebab color dia color merah tuan-tuan. So ni rupa belakang dia. Lampu belakang dia dah pakai macam tu. Dia tak ada straight. Dia pakai macam rupa senyum. Nampak lah. Kita boleh katakan adalah senyum lah kan. Kalau Voxy, dia punya lampu merah LED, dia straight ke bawah macam ni kan. Dia macam ni. Kalau Noah, beza dia sap tepi. Selalu punya soalan yang saya akan dapat daripada customer, apa beza Noah dengan Voxy Exec ni? Bagi saya, kalau daripada segi luaran, beza pada grill depan dengan lampu belakang sahaja. Enjin, saiz semua sama sahaja. Harga pun lebih kurang sama. Untuk unit ni, mileage dia adalah 28,716. So macam ni lah rupa dalam dia. Kalau seat Voxy dengan Noah, beza dia. Kalau Noah, dia punya design dia macam ni Kalau Voxy, dia punya design, dia fabric dekat sini. Dia half leather. Dia fabric sampai sini. Tapi dia adakan design kotak-kotak dekat dia punya bahagian fabric. Tuan-tuan faham So yang ada dekat dalam kereta ni, cup holder yang original memang ada lah. So owner lama sana dia dah tambah sekali dengan additional cup holder kiri kanan kiri kanan. Dan juga dah ada dengan aftermarket DIM. Ini daripada Jepun Selain daripada tu, Noah ni, dia unit ni dah sekali dengan roof monitor. So boleh pakai tuan-tuan Untuk daripada segi dalaman, unit ni dia ada dia punya charging slot dekat row tengah. So untuk passenger belakang boleh pakai. So dia punya saiz dalam ni memang agak luas. Agak luas. Ini segmen dia sama dengan Voxy, sama dengan Honda Stepwagon Spada. Cuma
perbezaan daripada segi enjin tu memang berbeza lah. Sebab yang ini enjin 2.0, yang Spada enjin 1.5 turbo. So tak sama. Okay, sebab tu harga dia memang ada beza. Okay. So yang ini dia ada dua power slide door kiri kanan. Dan dia ada lagi apa lagi? Body kit. Dia ada additional DRL. Okay, color dah color rare. Lagi satu, dia ada dekat sini untuk tu side step. Dah siap dah siap datang. Dah siap ada side step. Biasanya kalau side step dia takkan pasang kiri kanan, dia akan pasang sebelah kiri sahaja. Sebab apa? Sebab jalan raya di Jepun dia sama macam Malaysia. Kita drive sebelah kiri. So penumpang akan turun sebelah kiri. So sebab tu dia pasang sebelah kiri. Okey tuan-tuan? Right. So rupa dalam dia macam saya tengok tadi lah, dia half leather seat, dia 7 seater. Dia ada juga yang 8 seater. Okey, tapi punya 8 seater dah sold dah. Okey, dah sold dah. Okey tuan-tuan kereta ni grade 4.5. Okey, mileage macam saya tunjuk tadi lah. Rupa belakang dia. Kita tengok bahagian bonet pula. Okey. So rupa belakang dia macam ni lah. Cara lipat kerusi pun sama. Kita akan turunkan benda ni. Tarik ni dia akan turun. Dan dia akan lipat kiri dan kanan. Sama macam mana Alphard dengan Vellfire. Sebab dia daripada brand yang sama. Okey. So rupa belakang dia macam ni tuan-tuan Yes. Okey tuan-tuan. Unit ni kalau berminat cepat-cepat grab tuan-tuan, sebab masih lagi available. Color ni color rare tuan-tuan Color rare. Jarang kita jumpa atas jalan color merah. Okey tuan-tuan. Jika tuan-tuan berminat dengan model ni sebab color ni, okey, cepat-cepat dering saya Cepat-cepat dering saya 0197292696. Sambil-sambil tu tuan-tuan minta lah subscribe, like, share dan komen video saya untuk naikkan lagi. Alright. Dan harga kereta ni saya nak jual 185,000 on the road price. On the road price termasuk road tax dan insurans adalah 185,000. Tahun 22 dapat 8 tahun warranty. Booking serendah 500 sahaja. Kalau nak datang tengok kereta, dipersilakan. Boleh terus hubungi saya 019-729-2696. Okey tuan-tuan. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.